Hebat juga aku main weh. Hai. Sekejap ah, nak buat wheelie lah, nak buat wheelie. Power kot. Buat power slide sikit, hebat juga aku main, Pak. Laju sikit, top speed sikit. Nak buat gerakan yang lompat sikit ah. Come on. Sikit lagi. Betapa hebatnya. Wah, hebatnya kamu. Otai RC. Penat lah ini main. Selfie. Dan RC bersama Menteri RC. Wah. Upload. Okey, come. Aduh juga aku main. Patutlah bumi RC ni hidup sebab aku. Masih segar di dalam kalangan pemain RC. Tapi satu je main RC dah 20 tahun. Main seorang-seorang bosan pula. Kalau ada kawan ramai-ramai kan best. Boleh aku show off skill aku. Aku wheelie, aku power slap hebat pun tak ada orang nampak. Boleh post kat Facebook je. Nak kena main ramai-ramai lah, bau sonok kan. Kat mana geng ada main RC beramai-ramai? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH semua. Jadi kau pernah tak bermain RC berseorangan dengan keadaan sugul, tak ada kawan? Inilah masanya korang kena take note apa yang kita nak buat. Jadi kita nak menjemput kawan-kawan basher semua, kisahlah off-road ke rally ke RC Havoc bashing bersama MSH. Kita adakan untuk kawan-kawan bersama-sama. Tak adalah bermain dengan sugul dan sedih saja. Kita nak korang berkumpul macam dulu-dulu. Macam dulu-dulu macam otai je. Macam dulu-dulu kita beramah mesra dengan otai-otai. Yang newbie boleh jumpa yang otai. Yang otai boleh share kepada newbie resepi-resepi semua. Pukul berapa? Dari pukul 8 sehingga bateri korang habis. Jadi kalau nak lama lagi, korang kena bawa bateri banyak-banyak lah supaya boleh bersama-sama dengan kawan-kawan RC yang lain. Dikatakan dah planning dalam list 20 ke 30 orang ni. Tapi rasa macam tak ramai. Nak ramai lagi boleh tak? Bila lagi kita nak berkumpul geng-geng RC semua? Tak kisah yang lama ke yang baru, yang malu ke tolong jangan malu sangat. Mari datang. Ada RC apa-apa bashing jalan. Dan tempat yang paling penting, tempat kita korang boleh waste Taman Metropolitan Batu dekat area Sentul. Tempat ni luas, korang waste je, korang datang, korang akan tahu jalan mana yang masuk. Kita akan inform korang nanti. Macam biasalah, jangan sugul-sugul, tak kisahlah Menteri Texas ke, Dewa Arma ke, otai masih berbisa ke, semua dijemput ada. Jom kita bashing.